Okey Dan. Risau. Selamat. Si Liana ni ada, insyaAllah selamat. So Datuk, terima kasih banyak. Hari ini kita berkesempatan untuk turun jejak gelandangan. Kami ada terima satu hantaran maklumat. Katanya ada beberapa gelandangan asnaf yang bergelandangan yang didapati mungkin boleh layak dibantu oleh Mawi. Jom kita pergi. Jom kita boleh gerak. Kita gerak. Assalamualaikum. Ni yang ni? namanya Safina. Ha. Ni namanya N. So kita nampak perlu kita ambil perhatian pada Safina sebab kalau tengok dekat sini majoriti ni adalah lelaki lah. Dari segi isu keselamatan. So kita bercadang untuk ambil Puan Safina ni tempatkan dekat rumah transit Baitul Mal Mawi. Dia pergi tu. Ya. And then kita Lebih selamat lah Safina. Ya? Kan? Safina eloklah pindah gitu. Selesa sikit. Kan? dalam masa yang sama pihak Mawi dan juga dengan bantuan ABH kita akan cuba kenal pasti rumah yang sesuai lah. Yang mana deposit dan sewa bulanan tu insya-Allah akan dibantu oleh Mawi. Selain daripada itu, memandangkan keadaan kesihatan Puan Safina ni tak mengizinkan untuk dia bekerja, so kita juga akan bantu bantuan bulanan. So rumah kita bantu bayar, duit makan pun kita bantu bayar, dan kita akan tambah lagi dengan bantuan keperluan asasi pos lah. Transit tu berapa lama? 3 bulan? Kalau ikut 3 bulan. Tapi insya-Allah dari segi pemerhatian ataupun daripada survey yang habis buat, cepat dapat. So nanti rumah macam mana Abel? Rumah nanti macam mana? Bilik dah, kita cari bilik dah. Kat kawasan ni? Tukit? Kawasan Jokit ke jalan Masjid India. Safina seorang ni kan? Bila last contact keluarga? Kita bawa bila ni? Boleh. Dia nak bawa malam ni. Kita buat malam ni. Kita bawa malam ni. Safina? Kan? Eloklah. Kan? Sisa perempuan yang duduk sini, kawasan lelaki semua. Yang sebelah tu kan ada. Ini tak boleh bawa sini. Kalau ikut kata Abel nak letak sementara waktu, dalam masa yang sama, dalam masa terdekat ni Abel akan usahakan bantuan JKM. Dan katanya Abel secara verbalnya dah berhubung dengan pegawai JKM. Itu kosong. So bantuan kita harap dengan ada bantuan JKM si bulan boleh menyewa bayar kat bilik lah. Sebab kita nak bantu tak boleh, sebab dia bukan ketua tu. Betul. Tapi tak apa, yang rumah tu boleh lah sementara. Boleh lah. Ni ikut sekali lah. Ikut sekali ya. Ikut sekali lah. Ya? Ikut sekali ya. Siapkanlah barang-barang ya. Jom siap. Jom. Okey sana. Ya? Pantai tu dekat. Jom. Sini. Yang lain barang-barang semua dia. Beg. Tak apa, nanti kami kemudiankan. Ya, besar. Ya. Cepat. Yang ni rumah transit lah. Di bawah Majlis Agama Islam Wilayah. So ini kita tempatkan yang duduk dekat luar gelandangan, kita tempat kat sini. Jadi dekat sini ni kan tempat perlindungan. Kan? Jadi kat sini nanti bolehlah nak bersihkan diri apa semua kan. Cuma macam sebenarnya orang Islam, saya selalu akan nasihatkanlah untuk jaga semayang tu. Itu paling penting kan. Itu tentu nak kehidupan kita macam mana susah sekalipun, sebagai orang Islam kita wajib itu kena tunaikan. So kebersihan tu pun penting. Sebab tu dekat rumah ni kita jaga betul kebersihan supaya selesa duduk. Jadi saya tinggalkan Abel kan. Jadi saya doakan
apa ni, seminar and apa semua dapat apa ni, sisa boleh fikir dulu kan macam mana nak teruskan kehidupan, dan macam mana yang Ustaz Ishak terangkan tadi tu, kita akan bantulah. Yang nanti Abai akan, sebab Abai dah contact orang JKM, orang JKM nanti, so nanti dia akan uruskan lah mana tempat duduk lepas pada ni. Channel itu nanti Ustaz Ishak ni akan bantu dia. Ya, so selamat berehat. Ya. Tak perlu risau dah. Kat sini keselamatan. Okey. Lepas tu makan sebelah ni kat bawah ni dah ada kedai mamak dah. Nak makan situ. Ya. Ha? Kedai aku pun tak Tak apa. Dia lebih selesa lagi. Ya. Okey? Okey lah. Ni okey kan? Buat belanja. Okey weh. Okey. Okey, selamat malam Selamat berehat.